Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza berada di sini. Di Bai Asarwanma. Susah nak sebut nama dia. Iaitu restoran yang berada di Temerloh, Pahang. Okey, kita bersama dengan owner restoran ni. Okey, assalamualaikum puan. Okey, nak tanya. Puan berasal daripada sini ke macam mana? Asal suami kerja kat sini dulu. Lepas tu balik sini. Keluarga ni duduk kat Kuantan, duduk kat Terengganu. Jadi buka kedai kat sini. Berapa tahun dah kedai ni? Dah 2 tahun lebih dah. Nama kedai tadi? Bai Asarwanma. Asarwanma makanan Arab. Sarawak ada, tiga kebab ada, semua makanan Arab. Dia orang rasa sama yang dekat Taif, sama yang dekat Mekah. Kenapa letak nama kedai tu nama tu? More on Arabic. Terus Bai Asarwanma. Shawarma ni kita fokus kita shawarma and then kunafa. Kenapa? Yang macam era sekarang kan? Ya. Dia kedai ni buka pukul berapa? Tutup pukul berapa? Kita buka daripada pukul 9 pagi setiap hari. Raya kita buka insyaAllah and then until 11 malam insyaAllah. Bukanya daripada awal pagi tak? Pukul 10.30 pagi. Sampai 11 malam. Di Temerloh, Jalan Tengah dekat KFC. Apa yang istimewa kat sini? Sini diorang kata yang kalau diorang datang makanan sini sama dekat Arab, kunafa and then chicken mandi, everything hot, all Arabic food. Kadang-kadang kedai Arab yang saya pergi, dia bertutup tau. Dia tertutup. Yang ini terbuka. Saya ada pernah pergi juga kedai Arab macam-mana, tapi dia tertutup macam sekarang. Tapi ni special dia terbuka. Dia di sini lain seperti kita ikut suasana. Sebab kita ada kedai tertutup, tapi di sini dia orang rasa macam bila tertutup dia takut nak masuk. Masa Zaza datang tadi, Zaza tengok pekerja-pekerjanya diimport daripada luar negara tu? Dah, bukan. Dia dah ramai yang ada sini, dah kahwin dengan orang sini. Ini dah ada anak saudara apa. Dia orang semua daripada Yaman. Memang, maknanya memang hebat lah tempat ni macam kata ramai orang. Nak kata rezeki Allah lah. Maknanya semoga puan berjaya lah. Dengan apa tu, jualan ni. Selain jualan ni apa puan? Memang owner sini lah. Ya, saya dengan suami lah. Owner. Ini saya punya. Shawarma ni suami saya. Owner, suami kepada owner. Maknanya daripada awal lah dah mula start. Ini aku kat tulang belakang saya ni lah. Yang banyak bagi 2 tahun lagi. 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Maknanya akan saya doakan semoga terus berjaya dan datang lagi. InsyaAllah nanti akan datang. Terima kasih. Nanti saya tengok kat YouTube, saya akan promote lagi. Bagi saya ambil gambar dulu kat situ ya. Apa yang ada menarik kat situ. Okey, ini apa ni cik? Apa ni? Shawarma ya. Itu apa tu? Daging ke? Daging apa? Daging apa? Ini daging apa ni? Ini daging apa? Kambing? Lembu? Beef. Lembu-lembu lah. Yang tu? Ayam? Tu tanya. Okey. Okey. Apa lagi yang menarik? Pelakon pun ada. Okey, kalau berada di Temerloh, datanglah ke Bai Asarwanma ni. Makanan ni memang terbaik. Kena datang sini. Rasa shawarma. Kalau mana yang kat area-area Temerloh nak makan shawarma, nak makan makanan-makanan Arab, datang sini. Bai Asarwanma. Okey, terima kasih. Kalau siapa nak datang dia pun. Okey, siapa yang nak datang singgah di Temerloh, ini tempat yang paling best makan sedap di Bai Asarwanma. Okey, terima kasih. Kalau datang di Temerloh, Aku nama kedai je. Bai Asarwanma. cakap. Bai Asarwanma. Bai Asarwanma. Bai Asarwanma. Maknanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada orang yang punya saudara saya yang berada di Temerloh. Sekarang dia membuka kedai Nasi Arab. makanan Arab di mana ni? Jalan Tengah. Jalan Tengah Temerloh. Baik Shawarma. nama dia susah sikit sebut tapi nama makan sedap. makan memang sedap, memang the best. So, siapa-siapa yang berada di Temerloh yang tak tahu mana nak cari makan, datanglah di tempat sini. Nama dia kasih lagi tak adresnya? InsyaAllah. Bai Asarwanma, Jalan Tengah, Temerloh dekat KFC. Depan sekolah SK Tanjung Lalang. Okey, terima kasih. Semoga kita berjaya. Okey.
Action. Okey, Promat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Shawarma. Cakaplah bahasa apa. Okey, itu saja. Okey, thank you. Okey. Jemput datang ke restoran Al-Shawarma di Temerloh Pahang. Makanan dia terbaik. Okey. Tapi dia gemuk juga. Tapi bukan Datang ke restoran Al-Shawarma di Temerloh Pahang. Makanannya tu sangatlah enak. Belum makan lagi. Assalamualaikum semua. Kami baru saja sampai ke Temerloh dan kami diperkenalkan dengan satu restoran ni. Ingatkan orang luar punya, bukannya orang Melayu kita punya. Shawarma. Dia menyediakan makanan-makanan daripada Arab. Makanan Arab. Okey. Ya. Saya ingin menjemput anda semua yang ada di sekitar untuk datang ke tempatnya dan cuba rasa makanan dia. Rasanya sedap. Okey, Rasanya lah. Okey, terima kasih. Kita jumpa nanti Ya, saya nak bagi tahu siapa-siapa lalu sini jangan lupa datang ke kedai Shawarma. Okey, terima kasih. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke Bait di Temerloh Pahang. Ada makanan Arab, ada minuman yang menyegarkan, Macam-macam lagi. macam-macam lagi. Okey, terima kasih. Okey, kepada anda semua, bolehlah datang ke sini dan bagai-bagai review daripada mereka dan ada artis juga turut mengatakan restoran ini best. Okeylah. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami yang dah 1.45k. Alhamdulillah, dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip ataupun langkah, teruskan menonton. Terima kasih. Kita jumpa di video seterusnya, iaitu bermacam-macam lagi aktiviti kita yang berada di negeri Pahang. Pahang kan? Kita nanti nak Pahang. Okey. Negeri Pahang. Nanti kita syuting lagi ni kan. Nanti ni. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Tata, dah. Salam.